Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana tammim taysirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama dalam majlis tilawah dan tadabbur surah Yasin. Dan kita masih lagi membincangkan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilal Azizir Rahim. Mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa dia mempunyai nama Ar-Rahim. Mana yang amat mengasihi. Dan lafaz Ar-Rahim diambil daripada kata terberitan Ar-Rahmah. Dan rahmah bermaksud kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kurniaan yang amat besar, yang amat agung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ialah asy-syafa'ah. Syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maknanya dalam hadis dinyatakan oleh Imam. Jadi kita sambung beberapa hadis dan panduan berkaitan dengan asy-syafa'ah. Jadi Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu menyatakan dalam tafsirnya daripada Sayyidina Anas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Rabb, idhan li fi man qala la ilaha illallah. Maksudnya Rasulullah SAW memohon keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada mereka yang menyebut la ilaha illallah. Maksudnya ada dari kalangan manusia yang menyebut la ilaha illallah tapi dihukumkan, maknanya yazbillah akan masuk ke neraka. Jadi Rasulullah kata, wahai Allah Ta'ala, izinkan aku untuk memberi syafaat kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laisa zalika laka. Perkara tersebut bukanlah bagi kamu. Ma'izzati wa kibriyai wa 'azamati. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan keagungannya, kebesarannya dan azamahnya. La ukhrijanna man qala la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahawa Allah akan mengeluarkan daripada neraka Jahannam man qala la ilaha illallah. Siapa yang berkata la ilaha illallah. Dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala selesai menghukum manusia di padang mahsyar dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan dengan rahmatnya. Maksudnya kita dah tahu tadi Allah bersumpah bahawa Allah akan mengeluarkan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bagaimanakah cara Allah Ta'ala mengeluarkan tadi? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat an yukhriju minan nar, untuk mengeluarkan daripada neraka man kana la yusyriku billahi syai'an. Mana-mana manusia yang tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu. Dari mana kalangan manusia
yang Allah Subhanahu wa taala ingin merahmatinya. Mimman yaqulu la ilaha illallah, dari kalangan manusia yang berkata la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnar, jadi malaikat tadi pergi mencari di dalam api neraka, dan malaikat tadi akan mengenali mereka. Maknanya orang yang tak pernah mensyirikkan Allah dan orang yang berkata la ilaha illallah, bagaimanakah malaikat mengenal mereka tadi? Bi atharis sujudi, maknanya dengan kesan sujud yang pernah mereka lakukan di dunia. Ta'kulun naru bina Adam illa atharas sujudi, dan sesungguhnya api neraka memakan anak Adam tersebut kecuali kesan sujudnya. Harramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan kesan sujud tersebut ke atas api neraka, an ta'kula atharas sujudi, untuk makan daripada kesan sujud tersebut. Jadi Imam Qurtubi berkata, fadallat hadhihi al-hadithu ala anna syafa'atal mu'minina wa ghairihim innama hiya liman dakhala an-nara wa hasala fiha. Jadi maksudnya ulama berselisih pendapat. Syafaat yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat kepada orang beriman yang diberikan kepada orang beriman, adakah semasa ahli neraka tadi masih belum masuk ke dalam neraka ataupun setelah mereka tadi masuk ke dalam neraka. Jadi ada beberapa hadis menunjukkan kepada syafaat tersebut dikurniakan kepada orang beriman setelah mereka tadi waliyazbillah berada di dalam neraka. Tapi setengah daripada ulama berkata, antaranya Imam Ibnu Atiyah, mimman lam yasil aw wasala, syafaat itu juga diberikan kepada orang yang masih lagi belum masuk ke dalam neraka, tapi dia telah dihukumkan sebagai ahli neraka. Jadi antara hadis yang menunjukkan bahawa syafaat dari menyelamatkan manusia di akhirat sebelum mereka tadi masuk ke dalam neraka, antaranya daripada Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusaffun nasu yawmal qiyamati sufufan, maka akan dibariskan manusia akan berdiri dalam baris. Jadi ada satu barisan diistilahkan sebagai ahli syurga, dan ada satu barisan lagi diistilahkan sebagai ahli neraka. Fayamurru rajulu min ahli nari ala rajuli, maka orang daripada ahli neraka tadi, ini semua maksudnya dah dibahagikan. Ini kumpulan ahli neraka, ini kumpulan ahli syurga. Jadi ahli neraka tadi, dia melihat salah seorang daripada ahli syurga berjalan melintas berdekatan dengannya. Fayaqulu ya fulan, maka ahli neraka tadi, dia masih belum masuk neraka tadi, tapi dia kata, wahai si fulan, amma tadhkuru yawmastasqaitu istasqaita, hari satu ketika kamu meminta air daripada aku, fasaqaituka syarbatan, maka aku memberi kamu minum dari satu minuman. Qala fayashfa'u lahu, maka ahli syurga dari memberi syafaat kepada orang itu dan mengeluarkannya daripada kumpulan ahli neraka. Dan ada satu orang lagi di kalangan ahli syurga berjalan melintas di sebelah orang yang telah dihukumkan akan masuk neraka. Fayaqulu, maka orang yang dihukumkan akan masuk neraka tadi berkata, amma tazkur yaumana waltuka tahuran, ada satu ketika aku beri kepada kamu air untuk kamu tadi bersuci, untuk kamu tadi mengambil wudu. Fayashfa'u lahu, maka orang ahli syurga tadi juga memberi syafaat kepada orang tersebut. Wa yaqulu ya fulan, ataupun dalam riwayat yang lain, seorang berkata, ama tazkur, tidakkah kamu pernah mengingati yauma ba'athani li hajati kaza, kau pernah minta tolong daripada aku untuk membuat satu hajat. Fadhahabtu laka, dan di dunia dulu aku telah pergi menunaikan hajat tersebut bagi kamu. Maka hari ini aku mohon agar kamu memberi syafaat kepada diriku. Fayashfa'u lahu, maka ahli syurga tadi memberi syafaat kepada orang tersebut.
Jadi ini nas menunjukkan kepada syafaat diberikan kepada orang yang telah dihukumkan sebagai ahli neraka wal-iyazbillah, tapi masih belum berada di dalamnya. Dan Ibnu Malak, salah seorang yang mensyarahkan kitab Al-Masabih, dia berkata, wa hadza tahridun 'ala al-ihsan ila al-muslimin. Jadi daripada nas yang kita baca tadi, ialah galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ihsan, untuk kita tadi berbuat baik ilal muslimina, kepada orang Islam. Maknanya kita tadi contohnya kita jual barang atau kita jual air. Orang tadi beli maksudnya 3 cawan. Jadi kita hadiahkan kepada dia 1 cawan. Itu sebagai maknanya ihsan tadi, berbuat baik. Ataupun semasa kita sedang berniaga tadi kita nampak orang susah, maka kita bagi dia makan ataupun bagilah minuman dengan percuma. Sebagai contoh tadi dia kata syarbatan, 1 minuman sahaja. Ataupun kita tadi niat bersedekah ataupun menginfakkan harta. Jadi penulis kata siyamal ulama, terutama sekali kepada ahli ilmu, was-sulha, dan kepada orang-orang soleh. Maksudnya berbuat baik kepada mereka, berkhidmat kepada mereka, dan dituntut juga dia kata wal mujalasati ma'hum wa mahabbatihim, dan duduk bersama-sama dengan mereka di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, atau makan bersama-sama mereka, wa mahabbatihim, dan dituntut juga untuk kita tadi mencintai mereka. Fa inna mahabbatahum, kerana sesungguhnya mencintai orang soleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, zainun fid dunya, itulah perkara yang akan menghiasi rohani kita di dunia. Maksudnya di dunia ni setiap orang mengambil berat tentang pakaiannya, kebersihan pakaiannya, mencantikkan mukanya, membersihkan rambutnya, apa lagi. Dan itu semua ialah kebersihan pada jasmani. Cuma timbul soalan, macam manakah kita nak mewangikan rohani? Macam manakah kita nak mencantikkan rupa roh kita, agar rupa roh kita tadi terselamat daripada gambar-gambar syaitan atau gambar binatang, rupa binatang dan seumpamanya. Maka penulis berkata, fa inna mahabbatahum zainun fid dunya, sesungguhnya mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan menghiasi rohani kita di dunia. Mana rohani kita yang tiada pakaian, dengan sebab kita mencintai mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita pakaian. Sebagaimana dalam Quran nyatakan walibasut taqwa, pakaian ketakwaan, pakaian ihsan, pakaian keimanan. Jadi itu ialah hiasan di dunia dengan sebab mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa nurun fil akhirati, dan perkara tersebut akan menjadi nur di akhirat. Maksud nur ketika manusia berada di dalam kegelapan, lemas di padang mahsyar dan seumpamanya, maka hubungan kita dengan kekasih Allah tadi akan mengurniakan kepada kita keselamatan di akhirat. Jadi daripada beberapa hadis tadi terfahami bahawa syarat untuk dikurniakan dengan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala pertama sekali ialah at-tauhid. Maknanya jangan sekali-kali seseorang mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Dan timbul persoalan, macam manakah cara untuk kita tadi dikurniakan dengan tauhid? Maknanya hati kita tadi dibersihkan daripada mensyirikkan Allah, mencintai selain daripada Allah, menyembah selain daripada Allah, mentaati selain daripada Allah. Maka dalam hadis yang awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku akan keluarkan daripada neraka siapa yang berkata la ilaha illallah. Maksudnya Allah nak mengajarkan kepada kita cara untuk kita tadi membuang syirik daripada hati kita ialah dengan kita berkata la ilaha illallah semasa kita berada di dunia. Jadi itulah ungkapan yang paling agung yang kita mesti usahakan setiap hari, kan, menyebut lafaz la ilaha illallah. Maknanya bertahlil, maknanya pagi, petang, ataupun selepas sembahyang. Macam terutama sekali, maksud dalam kitab yang lain dinyatakan, sekiranya orang yang bekerja
Maksudnya orang yang masih ada tanggungjawab, keluar pada waktu pagi, pergi bekerja seumpamanya, maka dia panggil orang yang bukan beribadat sepenuh masa, maka dituntut ke atas orang tersebut setiap hari bertahlil sebanyak 12,000 ataupun 11,000 kali. Maknanya kita bekerja tu siang. Kita katalah 12 jam kita kerja. Dan kita ada malam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita malam daripada maghrib sampai kepada subuh. Jadi sepatutnya malam tadi tu, setelah kita bekerja siang 12 jam mencari rezeki, maka malam tadi kita boleh gunakan untuk bertahlil. Maksudnya, itu yang disarankan. Maksudnya apabila Allah kata, uzkurullaha zikran kasiran, hendaklah kamu berzikir dengan zikir yang amat banyak. Jadi kita tanya soalan, berapakah bilangan banyak tadi agar kita tadi dibersihkan hati daripada syirik, agar kita tadi dikurniakan dengan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setengah ulama kata bilangannya hampir 11 kepada 12,000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalau kita buat tadi, dia tak memakan masa yang banyak pun. Cuma dalam kitab juga dinyatakan bagi orang yang sememangnya ahli ibadat, yang beribadat sepenuh masa, kan Allah Ta'ala dah sempurnakan rezekinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah menyelesaikan segala tuntutan nafkah seumpamanya. Maksudnya tiada lagi keperluan untuk dia keluar bekerja, maka dia isyaratkan sebagai ahli tajarrud, maksudnya ahli tajrid, maksudnya orang yang duduk semata-mata beribadat, maka dituntut ke atasnya bertahlil setiap hari sebanyak 70,000 kali. Jadi sekiranya kita boleh mengamalkannya, maka sebenarnya kita menyelamatkan diri kita dan kita akan menyelamatkan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi itulah syaratnya. Maknanya setelah kita tadi bertahlil dan membersihkan hati daripada syirik, maka dinyatakan beberapa perkara lagi yang menyelamatkan manusia daripada api neraka Allah, iaitu solat. Jadi maknanya suatu dimintakan semayang tadi, daripada umur kita 7 tahun, 10 tahun sebelum balik, maka sekiranya kita pernah semayang, pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan juga orang tersebut daripada neraka ni. Maksud kita tahu ibadat yang paling awal yang diminta ke atas Nabi-Nabi dan ke atas malaikat dan ke atas jin tadi ialah sujud kepada Nabi Adam AS. Dan kerana keagungan sujud tadilah, maknanya Iblis tadi tahu inilah ibadat yang kita kena halang manusia tadi. Jadi kita dapati gangguan untuk seseorang tadi menunaikan semayang, untuk kita tadi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai gangguan pada hari ini lah. Dengan gangguan televisyen, dengan gangguan telefon seumpamanya, yang menyebabkan manusia tadi lalai daripada merendahkan diri kepada Allah. Jadi itu beberapa perkara yang menyebabkan seseorang diberikan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan tahlil. Dan keduanya memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang seterusnya dinyatakan hendaklah kita tadi bersahabat dan duduk bersama-sama dengan orang yang soleh. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang lelaki min ahli jannati, dari kalangan ahli syurga, berkata pada hari kiamat, Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, inna fulanan saqani syarbatan min ma'in fid dunya. Ada seorang lelaki, wahai Allah Ta'ala, dia pernah memberi kepada aku minum satu air, maksud minum air di dunia. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaat aku pada orang tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, izhab fa akhrijhu minan nar. Maka Allah berkata kepada lelaki tadi, kamu pergi carilah orang tersebut di mana dia berada, fa akhrijhu minan nar, dan kamu keluarkanlah orang tersebut daripada api neraka. Fa yadhhabu, lalu dia tadi pergi. Fa yatahassasu alaihi fin nar hatta yukhrijahu minha. Maka dia tadi pergi mencari di manakah orang tadi berada di dalam api neraka, sehinggalah dia mengeluarkan orang tersebut daripadanya. Jadi macam ni, maksudnya kita sekarang semasa di dunia ni, kita ada satu masalah, iaitu lupa. Maknanya kita lupa
10 tahun lepas kita buat apa, 20 tahun lepas. Dan kadang-kadang kita lupa orang yang pernah bagi air kepada kita, orang yang pernah menolong kita di tepi jalan, yang maksudnya kenderaan kita, seperti tayar pancit ataupun seumpamanya. Tiba-tiba ada orang berhenti, tolong menguruskan, ataupun kita tengah berjalan tadi, minyak kita habis ataupun seumpamanya, ada orang tolong belikan. Jadi kebanyakan perkara-perkara tersebut kita hampir lupa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan balik segala ingatan apabila kita tadi berada di akhirat. Maka dengan sebab itulah ahli syurga tadi, dia akan teringat kepada semua orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Dan dia akan bertanya, wahai Allah Ta'ala, di manakah orang tersebut? Satu ketika orang ni pernah tolong aku. Satu ketika aku kesusahan, keluarga aku kesusahan, dia pernah tolong, berikan bantuan, makanan, susu dan seumpamanya. Maka dia akan cari balik semua orang tersebut dan mengeluarkannya daripada syurga, mengeluarkannya daripada neraka. Dan dalam hadis yang lain daripada Abdullah ibn Abi Jada'a radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min bani tamimin. Ini satu hadis nas daripada Rasulullah SAW berkata, akan masuk ke dalam syurga dengan syafaat satu orang lelaki daripada umatku, bilangan yang lebih ramai daripada Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ni di zaman Rasulullah SAW, Mullah Ali Qari berkata, hiya qabilatun kabirah. Dialah satu kabilah yang amat besar. Jadi apabila Rasulullah bercakap sedemikian, ada seorang lelaki dari kalangan umatku yang akan memberi syafaat. Dan bilangan yang menerima syafaat tersebut lebih ramai daripada kabilah Bani Tamim di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siwaka? Orang tadi tu selain daripada kamu ke wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah berkata, siwa ya, orang tersebut ialah orang yang selain daku. Maknanya bukan daku. Maksudnya Rasulullah ada syafaat Rasulullah yang tersendiri. Tapi ada dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberi syafaat kepada bilangan yang amat besar. Jadi dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya kunu fi ummati rajulun, akan wujud dari kalangan umatku satu orang lelaki, yuqalu lahu Uwais ibnu Abdullah al-Qarni. Maksudnya dia kata, Rasulullah kata akan datang dari kalangan umatku satu orang lelaki yang bernama Uwais al-Qarni. Wa inna syafa'atahu fi ummati mithlu Murabi'ata wa Mudar. Dan syafaat Uwais tadi itu kepada umatku seperti kepada bilangan yang amat ramai, sama seperti bilangan kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudar yang ada di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena dengan syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus kepada salah seorang tabi'in yang juga diistilahkan sebagai afdalut tabi'in, maknanya anak murid sahabat yang paling agung sekali, yang dinamakan dengan Uwais al-Qarni. Jadi kita yang meninggal dunia pada tahun 37 Hijrah. Jadi kita rujuk kitab yang ditulis oleh Ibnu Ajibah yang menceritakan tentang Manaqib Az-Zuhadis Sab'ah, riwayat hidup ahli-ahli zuhud. Ada 7 orang yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Ajibah di dalam kitabnya. Jadi yang pertama disebutkan oleh Ibnu Ajibah ialah Uwais al-Qarni min akabiriz zuhad, dari kalangan pembesar-pembesar ahli zuhud, wa min a'zamin nusak, dan dari kalangan ahli ibadat yang paling agung, ketua kepada ahli ibadat, sehingga dinisbahkan kepadanya tariqatul inqita'i ila Allah. Manusia siapa saja yang memutuskan hubungannya dengan dunia dan beribadat kepada Allah, maka dikatakan orang tersebut berada di atas tariqatul Uwaisiyah. Dia berada di atas tariqat Uwaisiyah yang disandarkan kepada Uwais al-Qarni. Dan dikatakan wa in takun nasikan, sekiranya kamu tadi ingin beribadat, fakun ka Uwaisin, maka jadilah kamu seperti Uwais al-Qarni. Dan Ibnu Ajibah menyatakan setengah ulama
menganggapnya dari kalangan sahabat. Dan setengah ulama menyatakan dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dan pernah menghadiri peperangan Uhud bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Uwais pernah berkata, demi Allah, tidaklah cedera gigi Rasulullah, maksudnya gigi kacip tadi, hatta kusirat ruwa'iyati, sehinggalah gigi kacip aku juga cedera, dia kata. Wala syujja wajhu, dan tak pernahlah wajah baginda SAW cedera semasa perang Uhud tadi, hatta syujja wajhi, sehinggalah wajah aku juga cedera. Jadi itu beberapa pendapat yang mengatakan bahawa dia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Imam Ibnu Ajwah berkata, wal asahhu, pendapat yang paling sahih, annahu minat tabi'in, dia dari kalangan tabi'in, maksudnya tak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah menceritakan tentang dirinya dan keadaan dirinya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari makhluknya al-asfiya, orang-orang terpilih, al-atqiya, orang bertakwa, al-abriya, orang yang bersih diri daripada dosa, al-sya'sati ru'usum, rambut mereka tadi kusut masai, al-mughabbarah wujuhum, dan wajah mereka tadi berdebu, dan perut mereka tadi amat kurus, min kasbil halali, kerana mencari rezeki yang halal. Jadi Rasulullah ceritakan tentang satu kumpulan manusia, allazina idza sta'zanu 'ala al-umara'i lam yu'zan lahum, sekiranya mereka tadi minta izin untuk bertemu dengan pemerintah, maka orang anggap mereka tadi fakir miskin, yang pakaiannya buruk kan, dan keadaannya tidak bersih, maka lam yu'zan lahum, maka tak diizinkan kepada mereka. Wa in khatabul muna'amati lam yunkahu, dan sekiranya mereka tadi ingin meminang perempuan-perempuan yang kaya, lam yunkahu, mereka tidak dinikahkan. Wa in ghabu lam yuftaqadu, dan sekiranya mereka tidak hadir, lam yuftaqadu, orang tidak mencari-cari mereka. Wa in hadaru lam yud'au, dan sekiranya mereka tidak hadir, mereka tak diseru, tak dipanggil pun. Wa in tala'u lam yafrahu bital'atihim, dan sekiranya dia tadi datang, maka orang tidak gembira pun dengan kedatangan mereka. Wa in maridu lam yu'adu, dan sekiranya mereka tadi sakit, maka orang tak pergi menziarah mereka. Wa in matu lam yashhadu, dan sekiranya mereka yushhadu, dan sekiranya mereka meninggal dunia, orang tak pergi pun menyaksikan jenazahnya. Dan apabila Rasulullah menceritakan ada dari kalangan umatku, Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya. Jadi sahabat tertanya-tanya, ya Rasulullah, kaifa lana birajulin minhum, bagaimanakah kami nak bertemu dengan seorang daripada mereka? Maka Rasulullah berkata, zaka Uwaisun al-Qarni, orang tersebut ialah Uwais al-Qarni. Qalu wama Uwais al-Qarni, maka sahabat bertanya lagi, macam manakah sifat Uwais al-Qarni tadi? Maka Rasulullah SAW berkata, ashhal, maknanya dekat matanya ada merah, maksudnya merah, garisan merah, seperti mata orang yang sakit tadi. Dhu suhubatin, dan rambutnya dia tidak hitam pekat, bahkan dia ada kemerah-merahan sikit macam perang. Ba'idun ma bainal mankibaihi, maksudnya dua tulang belakangnya tadi, tulang belikatnya tadi lebar, dan ketinggiannya sederhana. Adam syadidal udmah, dan kulitnya tadi bukan yang putih, yang maksudnya kulitnya coklat gelap. Daribun bizaqnihi ila sadrihi, Rasulullah kata apabila dia tadi berdiri ataupun duduk, dia akan menundukkan kepalanya, manis sehingga kan dagu ni tadi hampir bertemu dengan dadanya. Rama bibasarihi ila sujudihi, sentiasalah matanya memandang kepada tempat sujudnya, dan sentiasalah dia meletakkan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, membaca Al-Quran. Yabki ala nafsihi, manis sentiasa menangis ke atas dosa dirinya, kelemahan dirinya. Dhu timraini abyadaini, mempunyai pakaian daripada bulu kambing yang berwarna putih. Muttasiran bi izaris suf, maksudnya memakai pakaian daripada suf tadi. Majhulun fil ard, tidak dikenali di bumi, maksudnya ini nas, maksud Rasulullah menceritakan tentang Uwais tadi. Ma'rufun fis sama, tetapi amat dikenali di langit.
Lau aqsama 'ala Allahi la abarra qasamahum. Dan sekiranya dia bersumpah ke atas Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan menyempurnakan sumpahnya. Dan Rasulullah berkata, ketahuilah bahawa di bawah belikat kirinya ada satu tumpuk yang berwarna putih. Dan pada ketika hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada ahli-ahli ibadat, udkhulul jannah, masuklah ke dalam syurga. Wa yuqalu li Uwais, dan dikatakan kepada Uwais, qif fashfa', kamu berdiri dan kamu berilah syafaat. Wa yushaffi'uhu Allah fi misli Rabi'ah wa Mudar. Lalu Allah Ta'ala akan menerima syafaatnya pada bilangan manusia yang amat ramai, seperti qabilah Rabi'ah dan qabilah Mudar. Jadi Rasulullah kata, ya Umaru wa ya Ali, wahai Umar dan wahai Ali radhiyallahu anhuma, iza laqitahuma, sekiranya kamu bertemu dengan sekiranya kamu berdua bertemu dengannya, fatluba ilaihi an yastaghfir lakuma, maka kamu tuntutlah daripadanya untuk memohon ampun kepada kamu berdua. Yufar lakuma, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan bagi kamu berdua. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul dari kalangan umatku seorang lelaki yang dinamakan Uwais Al-Qarni, akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Uwais tadi, bilangannya amat banyak seperti bilangan qabilah Rabi'ah dan Mudar. Dan sekiranya dia tadi bersumpah ke atas Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan menyempurnakan sumpahnya. Maksud dia kata sekiranya dia kata, wahai Allah Taala turunkan hujan, nescaya hujan tidak akan turun. Dan dia kata, wahai Allah Taala belahlah laut, maka nescaya perkara tersebut akan berlaku. Faman laqiyahu minkum ba'di, dan Rasulullah berkata, siapa yang bertemu dengan dia dari kalangan kamu wahai sahabat selepas daripada kewafatanku, fal yaqra'hu minni salam, maka sampaikanlah salam daku kepadanya. Dan apabila ditanya tentang apakah sifat orang tersebut, maka dibacakan hadis seperti mana kita dah bincangkan tadi. Dari Uwais Al-Qarni tadi, Imam Ibnu Ajibah berkata, waqad balagha min shiddati nuhudihi wa nihayati ta'atihi. Mana dengan sebab dia tadi amat kurus, dengan sebab dia tadi amat tidak menzahirkan kebesarannya, maksud dengan keadaannya yang amat lusuh, dan keadaannya seolah-olah tidak terurus. Dan seperti mana Rasulullah kata tadi, rambut yang kusut masai, muka yang berdebu. Jadi dalam nas ini dia kata, annan nasa kanu yaskharuna minhu, maka manusia yang berada di zamannya mempersenda-sendakannya, wa yahza'un, dan mereka tadi memperolok-olokkannya, dan yang paling teruk sekali, wa yu'zunahu, dan mereka menyakitinya, wa yarawna fihi ahliyatal khida', jadi mereka kata dia ni ialah orang penipu, dan maksudnya dia ni ialah talassus, dan dia tadi orang pencuri, wa yansubunahu ila zalika. Jadi Uwais Al-Qarni yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya sendiri dituduh dengan pelbagai tuduhan. Dan pada satu ketika ada orang beri kepadanya 2 helai pakaian, dan dia kata, aku tak boleh terima, kerana sekiranya aku terima pakaian tersebut, maka orang akan menuduh aku mencuri, kan, sebab orang kata aku ni miskin, daripada mana aku boleh dapat 2 helai pakaian tersebut. Dan dia kata, yujalisu wa kana fi zalikal waqt, masa di peringkat awal tadi, Uwais Al-Qarni tadi dia belajar, dia duduk bersama-sama dengan Al-Fiqah, duduk di majlis untuk belajar, dan dia tadi keluar untuk berjumpa dengan manusia. Perkara tersebut sebelum orang mengetahui keagungan dirinya, dan sebelum orang mengetahui yang Sayyidina Umar pernah bercakap tentang dirinya di atas mimbar. Falamma ra'a anna an-nas 'arafu jalalata qadih haraba anhum, dan apabila dia melihat manusia telah mengetahui keagungan dirinya, maka dia pun melarikan diri daripada manusia dan menyembunyikan dirinya daripada manusia. Dan dia tadi menutup kelebihan dirinya biri'ayatil ibil, dengan dia tadi menjaga binatang-binatang, menjaga unta dan semua, menjadi pengembala.
Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah memberitakan kepada kita tentang namanya, nasabnya, sifatnya kepada sahabat-sahabat. Dan Rasulullah kata, apabila datang kepada kamu rombongan daripada ahli Yaman, rombongan yang ingin berperang, yang ingin memberi bantuan kepada tentera Islam dalam berperang, dan setiap kali datang tentera daripada Yaman, maka Sayyidina Umar, semasa Sayyidina Umar menjadi khalifah tadi, yas'alu anhu, Sayyidina Umar akan selalu bertanya, ada tak orang yang bernama Uwais, ada tak orang yang bernama Uwais datang bersama-sama kamu, hatta wasala ilaihi, sehinggalah Sayyidina Umar berjaya bertemu dengan dia. Dan dalam Sahih Muslim, satu ketika Sayyidina Umar didatangi dengan bantuan ahli perang daripada Yaman, maka Sayyidina Umar bertanya kepada rombongan yang datang tadi, afikum Uwais bin Amir, ada tak dari kalangan kamu orang yang bernama Uwais ibn Amir? Sehinggalah dia tadi bertemu dengan Uwais tersebut. Maka Sayyidina Umar berkata, anta Uwais bin Amir, adakah kamu yang bernama Uwais ibn Amir? Maka dia kata, na'am. Qala min Murad summa min Qarun, adakah kamu daripada kabilah Murad summa kemudian daripada kabilah Qarun? Dia kata, betul. Betul. Dia kata, adakah kamu pernah ditimpa dengan penyakit sopak, maksudnya badan jadi putih itu? Kemudian Allah Ta'ala menyembuhkan kamu daripada penyakit tersebut, kecuali warna putih sebesar dirham. Mana dalam riwayat yang lain, apabila dia sakit, dia mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menyembuhkan sakitnya. Cuma dia kata, wahai Allah Ta'ala, tinggalkanlah sedikit tandakah sakit tersebut, supaya aku sentiasa mengingati rahmat daripadamu, memberikan kepadaku kesembuhan. Qala, betul. Sayyidina Umar bertanya lagi, laka walidah, adakah kamu mempunyai seorang ibu? Maka dia berkata, ya. Maka Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang kepada kamu Uwais ibn Amir bersama dengan bantuan tentera daripada ahli Yaman, dan dia pernah ditimpa dengan penyakit sopak dan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit tersebut, kecuali kawasan sebesar 1 dirham. Dan dia mempunyai seorang ibu, dan dia tadi amat berbuat baik kepada ibunya, dan jikalau dia tadi bersumpah atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan menyempurnakan sumpahnya. Dan Rasulullah berkata, fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al, sekiranya kamu tadi mampu untuk dia tadi memohon ampun kepada kamu, faf'al, maka kamu lakukanlah. Maka Sayyidina Umar berkata, fastaghfirli, mohonlah ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadaku, fastaghfara lahu, maka Uwais bin Qarani pun memohon ampun, memohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keampunan kepada Sayyidina Umar. Kemudian dalam Nas Ibnu Ajibah berkata, Sayyidina Umar minta daripada Uwais tadi untuk bertemu dengannya dan menetapkan waktu untuk bertemu lagi sekali, kali kedua. Tapi Uwais Al-Qarni berkata, wahai Amirul Mukminin, aku dengan kamu tadi tiada apa-apa perjanjian. Tidak, aku tak mengenali kamu, dan kamu juga tidak mengenaliku selepas daripada hari ini. Kemudian dia tadi pun menghantar semula unta-unta tadi kepada tuan unta tersebut, dan dia pun meninggalkan mengembala unta tersebut. Dan begitu juga Uwais Al-Qarni pernah bertemu dengan Hiram ibn Ghayyan. Maksudnya dia bertemu di satu tempat. Kemudian orang tadi berkata kepada Uwais, hadisni bihadisin an Rasulillah, kamu ceritakanlah kepada aku satu hadis daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ahfadhuhu anka, moga-moga aku dapat menghafal hadis tersebut daripada kamu, wahai Uwais. Maka Uwais berkata, la uhibbu an aftaha hadzal bab ala nafsi, aku tak suka untuk membuka pintu ini ke atas diriku. La uhibbu an akuna muhaddisan, aku tak ingin pun menjadi perawi hadis. Wala muftian, dan aku tak ingin pun menjadi mufti. Wala qadian, dan aku tak ingin pun menjadi qadi. Dan setelah selesai mereka tadi bertemu,
Dan Hiram Ibn Ghayyan tadi minta untuk mereka tadi bertemu kali kedua, kali ketiga, aba wamtana'a. Jadi Uwais dia kata enggan untuk bertemu lagi, dan dia berkata la araka ba'dal yaum. Aku tak ingin lagi melihat kamu selepas daripada hari ini, wala tas'al'ani, dan janganlah kamu mencari aku. Dan selepas daripada peristiwa tersebut, Hiram Ibn Ghayyan tadi bersungguh-sungguh mencari Uwais bin Qarni, Uwais bin Amir tadi, tapi dia tidak menjumpainya. Dan Ibnu Ajibah kata antara keajaiban Uwais bin Qarni tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan hal ataupun doa dan hajatnya untuk menyembunyikan diri dan tidak dikenali oleh manusia. Dan berkatalah Abdullah ibn Salamah, satu ketika kami berperang di Azerbaijan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bersama-sama kami ada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dan apabila kami pulang daripada peperangan tersebut, dia sakit dan dia tadi meninggal dunia. Jadi kami bersungguh mengebumikannya di kawasan tersebut. Tapi itu satu riwayat lah. Ada satu riwayat yang lain, dia meninggal dunia di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan orang bertanya kepada Uwais bin Qarni, kamu berilah wasiat kepada daku. Maka Uwais Al-Qarni berkata, hendaklah kamu berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kamu berdamailah dengan orang beriman, dan hendaklah kamu tadi mengingati mati, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan jamaah umat Islam. Dan seseorang mohon agar berdoa kepadanya, maka Uwais Al-Qarni berdoakan agar Allah memeliharanya selama mana kamu hidup, dan moga-moga Allah meredai kamu, memberikan kamu rasa redha di dunia dengan sedikit daripada harta, dan moga-moga Allah menjadikan kamu dari kalangan orang yang bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan Imam Uwais Al-Qarni tadi, ahabba ilaihi, Allah Ta'ala menjadikan dia tadi suka kepada al-wahdah, bersendirian. Jadi dia berkata, Uwais Al-Qarni berkata, selagi mana aku duduk bersama manusia, aku akan berasa runsing, dia kata. Dan apabila sampai, maksud dia siang bekerja, mencari nafkah, kullama yumsi, setiap kali sampai kepada waktu petang, yatasaddaq bikulli ma fi baitihi, maka dia akan bersedekah dengan semua yang ada di dalam rumahnya. Wa kana yaltaqitul kisra minal mazabid, dan dia tadi pergi mengutip roti-roti yang pecah-pecah tadi di tempat manusia membuang makanan. Dan Uwais Al-Qarni berkata, aku mendoakan kepada sahabatku dalam keadaan sahabat tadi tidak mengetahui, maksud dalam keadaan tidak bertemu, maksud afdal, dikata lebih baik, wa aslam, dan lebih selamat daripada kita bertemu, berziarah, berjumpa, li'anna al-liqa'a qad yu'rafu bihi tazan wa riya'. Sebab dia kata kalau kita berjumpa tu, maka masing-masing nak menunjukkan kecantikan diri sendiri, dan masing-masing nak menunjukkan amalan, nak cerita tentang amalan. Jadi kita tak apa, tak berjumpa pun tak apa, yang penting kamu berdoakan kepada aku dan aku doakan kepada kamu. Dan setiap kali berpetang, maksud dah selesai siang dan masuk kepada malam, Uwais Al-Qarni berkata, dia akan berdoa, dia kata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku mohon maaf kepada setiap manusia yang lapar. Dia kata, fa innahu laisa indi illa ma fi batni. Dia kata, aku tak ada apa nak bagi mereka makan, melainkan apa saja apa yang pernah aku makan yang ada dalam perut aku, dia kata. Dan Uwais Al-Qarni berkata, lam yada'li al-amru bil ma'rufi sadiqan. Dia kata, disebabkan aku ni selalu menyuruh manusia buat baik, selalu menegur manusia, dia kata, aku memerintahkan manusia berbuat baik ni menyebabkan tak ada orang nak berkawan dengan aku, dia kata. Wa kullama nahaynahum 'anil munkari, dan setiap kali aku melarang mereka daripada buat kemungkaran, syatamu a'radana, mereka akan memaki hamun dan maruah kami, wa wajadu ala zalika minal fasiqina a'wanan, dan mereka akan mendapati ramai orang-orang fasik yang membantu mereka tadi untuk membuat maksiat. Dan Uwais Al-Qarni berkata, wallahi laqad ramawna bil 'afaimi min ajli zalika. Dia kata, sesungguhnya, dia kata, manusia telah menuduh aku ni dengan pelbagai tuduhan
mengatakan aku tadi membuat dosa besar, mencuri, berzina dan seumpamanya, min ajli zalika, kerana aku tadi menegur mereka, kerana aku tadi mengajak mereka tadi berbuat kebaikan. Wa kana yaqulu, maksudnya itu manusia yang paling agung dari kalangan tabi'in tetap diuji dengan orang yang fasik di zaman ini dan orang jahil. Dan Uwais Al-Qarni berkata, la yablughur rajulu maqamul khauf hatta yakuna ka'annahu qatala al-khalqa ajma'in. Maksudnya macam mana kita nak tahu yang kita tadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kita berasa takut daripada dosa, seolah-olah kita dah bunuh semua makhluk tadi. Kemudian kita takut Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab kepada kita, maka dia kata itulah khauf yang sebenarnya. Ada seorang lelaki bertanya kepadanya, awsini, berikanlah wasiat kepada aku. Maka Uwais Al-Qarni berkata, fir ila rabbik. Maksudnya dia kata, kamu tinggalkan segala dunia kamu ni, kamu pergilah mencari Tuhan kamu, pergilah beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka orang pun tanya, famin ainal ma'ash, macam mana kami nak hidup, kan? Macam mana kami nak dapat rezeki, nafkah dan seumpamanya. Faqala, maka Uwais berkata, uffin liqulubin khalataha syak. Dia kata, alangkah teruknya hati yang telah dicampuri dengan syak wasangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila kita ragu-ragu tentang Allah Ta'ala mampu memberi rezeki, maka itulah nyatakan oleh Uwais, uffin liqulubin, alangkah teruknya kepada hati yang syak wasangka terhadap kekuasaan Allah untuk memberi rezeki. Dan Haram Ibn Hayyan pernah berkata kepada Uwais, awsini, hendaklah tolonglah wasiatkan kepada aku. Maka Uwais berkata kepadanya, jadikanlah mati sebagai bantal apabila kamu tadi tidur, dia kata. Dan jadikanlah kematian tersebut, maksud apabila kita tidur, kita kata aku ni mungkin dah takkan bangun lagi. Jadi kita betul-betullah bertobat dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'alhu, dan kata, dan jadikanlah kematian tersebut nusba'inaika, sentiasa berada di hadapan kamu, idza qumta, sekiranya kamu bangun daripada tidur tadi. Dan diriwayatkan Uwais Al-Qarni keluar bersama-sama dengan Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada peperangan Siffin, dan dia tadi memohon agar Allah mengurniakan kepadanya mati syahid, dan dia berdoa berkata, Allahumma rzuqni syahadatan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakan kepadaku syahid, tujibul hayat wal rizq, yang akan menyebabkan aku dikurniakan dengan kehidupan dan rezeki daripada kamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qatala hatta istashhid, maka dia tadi berperang bersama-sama dengan Sayyidina Ali sehinggalah dia tadi mati syahid. Fa nazaru, maka mereka memandang kepada jasadnya, fa iza alaihi naifun wa arba'un jirahah, maka mereka mendapati di atas tubuhnya ada 40 lebih luka kesan daripada peperangan tersebut. Dan perkara tadi dia meninggal dunia pada tahun 37 Hijrah dalam peperangan Siffin. Dan itu beberapa perkara yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Ajibah yang berkaitan dengan Uwais Al-Qarni, salah seorang yang paling luas memberi syafaat dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat kekasih-kekasih Allah, orang soleh, guru-guru kita dan syekh-syekh yang berada pada setiap zaman yang memberi panduan kepada kita jasmani dan rohani. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya silap daripada diri saya sendiri, dan kita sama-sama menutup majlis dengan baca doa surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tahuna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat, wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi yasin al-Qur'anil hakim man ikhtartahu bil irsyad wa nubuwwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim. مما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، خاصه في اسماء تامات واظهرت في وجود وكل موجود من آيات البينات،
وفي فيك المفرج عن كل مظلوم مديون بخالص لكل مسجون يا مجرى البحار والعيون يا من جعل خزائن بين كافر وعليم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا محلا لسعادتك وغناك تيسير لنا جميع المرادات والمطالب أن تجعلنا بين عبادك في كل حال صافر الغالب تحجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا أن تربط لسنة المتفوهين من مكروه في حقنا تقرن حركاتنا بطوفيق تجعل رضاك عنا خير من صاحبنا ورفيق تحيفنا بالجلال والمهابة وأن تمن عليهم بسنة الاستجابة استجب اللهم دعاء استجب اللهم دعاءنا حقق فيك رجاءنا وادخلنا في حزب فيك المسؤول بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان المنفس عن كل مدين سبحان المخلص لكل مسجد سبحان العالم بكل مكان سبحان المجري بحار ونعيم سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فرج الهموم يا فرج الهموم يا فرج الهموم يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita semua. Mari kita tangguhkan majlis membaca tasbih kafarah, selawat dan surah al subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma. Wa nasrina insana lafi khusrin lillazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw subhana rabbika rabbil izzati. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.